mungkin dah berusia, tenaga pun tak ada kan. So jadi benda yang boleh bantu untuk hidupkan sel tu balik. Sel tu maksudnya bukan hidup, dia dah hidup tapi hidup segan mati tak mahu. Macam tu lah kan. Macam kereta lama kan kita nak buang sayang sebab kita tahu dia boleh jalan lagi tapi jalan perlahan. Jadi itulah ibarat sel kita. Sel kita bagaikan pokok yang tak dibaja. Kita makan sedap je tapi tak baja sel kita tu. Jadi polifenol ni ibarat baja. Dia akan masuk ke dalam sel, dia akan betulkan struktur DNA, betulkan kerosakan sel, lindungi sel tu, naikkan imun sel, bagi tenaga pada sel supaya sel tu boleh buat kerja dia. Dia boleh lindungi diri dia boleh hasilkan sel baru, dia boleh lawan apa-apa yang nak. Jadi itu kepentingan polyphenol plant. Jadi so nak dapatkan simple sajalah macam saya cakap tadi, dapatkan dekat link bio saya, kontak saya. Kalau tak ada link tentang tulang, boleh klik nombor phone saja, kontak, dan juga buka link dekat bahagian description saya. Okay, itu saja.